kembali bersama kami dan seperti Yana dan saya dah kongsikan, topik yang kami bawakan untuk anda hari ini adalah jangan suka show off. Baik, tapi nak juga. Awak nak show off apa? Tak adalah. Gurau. Okey, baik. Pelbagai komen yang sudah anda kongsikan. Mungkin sebelum saya perkenalkan tetamu-tetamu kita, saya nak baca komen daripada Thursday. Bila kita tunjuk bahagia, Thursday. Bila kita tunjuk bahagia, orang kata kita menunjuk, dan bila kita tunjuk sedih, orang kata kita broken. Bukan senang nak puaskan hati semua orang. Betul, saya setuju. Jadi yang paling penting kita puaskan hati dan diri kita sendiri. Betul. Tapi apa pula kata tetamu kita pada hari ini? Sekali lagi kita bersama dengan Mimi Fly. Hai Mimi. Hai. Dah fly belum? Dah. Jauh dia fly. Okey, kita bersama dengan Sike Faizal juga. Hai Sike. Hai. Okey, peace. Okey, lapar ya? Tengah sabar. Lapar juga tapi tengah sabar. Baik, dan kita juga bersama dengan Coach Fauzul Naim Ishak selaku perunding pembangunan potensi diri kita pada hari ini. Terima kasih Coach bersama dengan kita. Sudi menjemput sekali lagi. Okey, siapa nak show off apa dahulu hari ini? Sikit ke? Tak ada apa nak show off hari ini. Sebenarnya kan macam show off, tak ada benda nak show off pun kan. Tapi kalau tak show off tak ada job pula. Gitu. Macam mana? Betul tak? Kalau tak show off you boleh menyanyi ke semua, tak ada job pula kan. Betul juga. Betul juga. You buat event ni tak ada show off kan. Tapi macam mana ni coach? Kita suka intro daripada Sike tu kan. Dah cantik. Sikit sebelum kita pergi ke coach. Mimi pula. Apa pendapat Mimi pasal show off ni? Memang bergantung pada persepsi masing-masing. Orang yang actually, kalau kita inspired by seseorang ni, and dia akan tunjuk kita, yang buat kita inspired, then itu bukan show off namanya. Tapi kalau kita duk tengok benda dengan alasan nak kata dia show off, tak payahlah follow. Betul. You have a choice. Kita ada pilihan kan? Baik. Dengan itu kita terus. Pandangan mata. Ini macam dari hati sebenarnya ni. Macam luar hati, luar rasa ni. Sila unfollow. Betul, seriously. Kita dekat dalam dunia social media. Kerja kita memang show off. Antara kita show off barang, show off apa yang kita minat, kereta besar. Ataupun bakat. Emas, pengetahuan, ilmu, kita show off untuk kita share, dan kita boleh dapat kita punya own community. Betul. So in a way itulah sebab kita buat social media. Kalau kita tak show off, tak ada social media. Social media tu memang untuk itu. Dan kita akan dapat komen-komen ni. Some people memang nak komen-komen untuk validasi. Tapi some people really memang just post untuk share apa yang self-expression. Itu social media. Okey. Baik. Saya cukup suka apa yang Mimi cakap sebab dia menyentuh tentang show off dan juga share. Mungkin kita dah dengar, Sike dah cakap, Mimi dah jawab. Mungkin Coach boleh kongsikan juga apa sebenarnya yang membezakan kita ni dalam dunia media sosial sekarang ni sekadar berkongsi apa garis halus dia dengan show off. Okey, bila menyebut tentang show off sebenarnya show off ni dia ada dua persepsi. Persepsi positif dan negatifnya. Dan istilah pun sebenarnya kita boleh gunakan dua istilah. Pertama yang dinamakan sebagai menjual diri. Artinya mengatakan tadi persoalan kita nak menunjukkan bakat, menunjukkan kebolehan, menunjukkan nilai. Kita kata marketing lah. Dia marketing sebenarnya. Lebih kepada untuk tujuan persaingan sekarang. Betul. Di zaman sekarang orang boleh buat perbandingan. Siapa yang ada nilai yang lebih bagus. Yang menyebabkan orang boleh memilih. Betul. A berbanding dengan B, berbanding dengan C. Sebab tu ini pertama yang menjual diri. Yang kedua adalah mempamerkan diri. Itu beza pula. Mempamerkan diri ini adalah kita menunjukkan simbol-simbol. Simbol kejayaan, menunjukkan kereta besar, menunjukkan duit dengan berkepuk-kepuk. Dengan niat apa? Niat untuk menunjuk-nunjuk, niat untuk berbangga-bangga diri, niat untuk mendapatkan pengiktirafan, niat untuk menunjukkan kebongkakan. Yang ini yang kita namakan sebagai show off yang keterlaluan. Sebab itu bila sebut tentang persoalan show off yang kita nak bincang hari ini, saya nampak adalah persoalannya adalah apa niat sebenarnya kita nak menunjukkan benda tu? Adakah adalah untuk kita menonjolkan diri bagi tujuan orang dapat menilai kita? Ataupun sekadar nak berbangga-bangga? Nak kata akulah punya rumah terbesar, aku yang isteri tercantik, akulah yang punya itu yang terbagus. Kalau itulah tujuannya, itulah yang show off yang tak bagus tu. Dan ini yang kadang-kadang orang mengeluarkan dua istilah. Pertama bukan sebagai narcissism. Orang yang menonjol-nonjolkan diri untuk apa? Untuk dapatkan pengiktirafan. Untuk menunjukkan
bahawa dia yang terbaik, orang lain tak bagus. Ataupun sedikit egosentrik, yang mana tunjukkan ego dia, tunjukkan kehebatan dia. Sebab tu kalau nak sebut tentang show off, semua orang dah show off sekarang. Bila ada media sosial ni show off lah. Tunjuk tentang kebahagiaan dia bersama keluarga, menunjukkan tentang apa yang dia buat. Makan kat mana. Makan kat mana. Persoalan itu adalah persoalan kepada orang nak cerita, nak sharing, nak kongsi. Betul. Dan persoalan yang kedua pula adalah orang yang menonton juga. Persoalannya kadang-kadang orang menonton ni dia ada persepsi dia. Persepsi dia. Sebab tu kalau orang tanya saya, perlukah show off? Show off tu perlu untuk tujuan kerjaya, untuk menonjolkan tentang kehebatan, tentang apa yang kita ada, apa pengalaman kita ada, itu perlu. Namun begitu, persoalan yang kedua adalah adakah wajar kita tunjukkan pada ketika itu? Sebab kadang-kadang kita tunjuk pada ketika orang tengah susah. Contohnya, tunjuk orang tengah makan sedap-sedap, sedangkan orang kat luar tu tengah lapar. Yang itu tak patutlah. Itu tak patutlah. Kenapa? Kerana dia ada sensitiviti kat situ jaga. Contoh sekarang dia cerita tentang persoalan perjuangan Palestin. Betul. Dan saya tahu Uyan apa dah terkena kan isu tu. Yang mana hingga kena ban. Saya dah kena ban. Tak ada TikTok account saya. Mereka sekarang sebab tu janganlah pergi ke McDonald, jangan pergi Starbucks walaupun orang kata apa. Waktu sebenarnya benda tu memang boleh pergi pun. Tapi disebabkan sensitiviti manusia sekarang ke situ. Maka kena berhati-hati. Lepas tu kalau saya pertama adalah niatnya apa. Dan kena tengok suasana je bagaimana. Situasinya bagaimana. Saya lihat show off ini, Coach. Betulkan saya sekiranya salah. Memang kita ada dalam diri kita sejak kita budak-budak lagi. Kalau dapat mainan, kita nak show off kat kawan-kawan. Bapak saya belikan mainan baru. Lepas tu dah masuk teenager, nak show off juga. Ada baju yang cantik ke, beg yang cantik pakai ke sekolah. Itu materialistik. Tetapi ada orang semakin dewasa, mungkin cara mereka show off benda-benda lain. Apa yang mereka buat, kindness dan sebagainya. Itu boleh memberikan orang lain inspirasi, motivasi dan sebagainya. Dan sewaktu Coach memberikan penjelasan, saya lihat Mimi macam yes, on point. Mimi memang itu style dia. Dia tengah nyanyi sebenarnya. Dia tengah rap sebenarnya. Awak salah tu tengah rap. Saya dengar tadi Coach macam tengah rap tadi. Yo. Saya jadi hype man. Okey, baik. Tapi mungkin kita boleh tanya pada Siki juga. Siki mungkin pernah mengalami situasi di mana awak melakukan benda itu ataupun berkongsi, bukan show off, awak melakukan berkongsi disebabkan kerjaya, tetapi orang merasakan macam dia ni cukup-cukuplah nak show off ni, tak payahlah. Tapi memang betul sebenarnya kalau macam pengalaman saya dengan saya tak payah bawa jauh lah, kita bawa pada keluarga lah kan, orang dekat-dekat kan. Kalau kita tunjuk luar hati lagi curhat. Kalau kita datang je wanita hari ini kan, orang akan cakap banyak jobnya, melimpah-limpah kan. Ya Allah, lepas ni boleh beli kereta. Itu dalam kalangan keluarga. Tapi kalau saya bawa jangan show off ni, saya suka sebenarnya cakap jangan show off sebab saya rasa dalam yang mana ahli keluarga minta ampun, minta maaf. Yang mana ahli keluarga tu, sebab ahli keluarga pun kadang-kadang show off ni, saya selalu cakap jangan show off. Sebab show off ni buatkan manusia rasa tersingkir. Sebab orang akan show off dengan orang-orang yang famous. Show off pada anak-anak yang dia sayang atau anak saudara yang sayang. Kita pula follow adik-beradik. Kan, bila birthday Mimi, upload letak belon, lagu, selamat ulang tahun. #cousin favorite. Anak saudara yang duduk kat sebelah rumah kau, waktu birthday dia tak ada apa-apa. So, waktu saya itu pun dah menimbulkan kurang senang dalam keluarga. Kan, lepas tu ada pula ahli keluarga minta duit bantuan 2-3 ribu, tolonglah. Saya nak banyak guna duit. 2 minggu lepas itu, jangan show off, tapi show off pergi London. Macam mana sebenarnya? Sebab itu saya rasa jangan show off tu sebenarnya kena berpada-pada, bukan saja untuk selebriti ataupun bisnes, tapi kita kena look back dalam keluarga kita. Serius pula Mimi. Aku dah lapar ni kan. Jadi rasa tak boleh lah macam tu. Kita kena balance. Show off tu macam mana kita nak show off. Kita kena tahu waktu aku beli kasut baru ni, ada tak orang datang minta tolong kat aku. Aku pernah terfikir tak duk fikir Palestin kan. Adik-beradik, dalam golongan adik-beradik you, anak saudara paling rapat ke kan, bapa saudara paling rapat, dia cukup ke beras dia nak makan? Nak sambut Ramadan ni. Kau duk show off. Palestin aku derma 100,000, aku derma 1,000. Orang jiran sebelah rumah kau. So saya rasa betul juga jangan show off untuk tajuk kita hari ini kan. Tapi kalau kita pergi pada benda yang kecil, bak kata coach ni, jadi rasanya itu rasanya jangan show off lah. Betul. Ni kalau dulu-dulu zaman Mami Jarum tu, jiran sebelah rumah tu dia tunjuk barang-barang kemas yang ada. Tetapi mungkin konteksnya berbeza lah. Kita dah ada social media seperti yang kita katakan tadi. Dan saya nak tanya juga kepada Mimi, dalam kita menjalani kehidupan seharian kita ni,
perlu ke ataupun penting sangat ke untuk kita memikirkan apa yang orang lain bakal katakan terhadap kita. Contohnya macam Sikir kata tadi, saya nak beli kasut baru. Perlu ke kita fikir orang lain yang akan berkata sesuatu tentang kasut baru yang kita pakai itu? Kasut baru yang baru kita beli itu duit kita. Jadi macam mana Mimi? Apa pendapat Mimi? Kadang-kadang kan kita kena fikir juga yang macam sometimes bila orang nak tunjuk tu, dia bukannya nak tunjuk. Kita tak tahu cerita di sebalik dia tunjuk. Kita memang tak tahu pasal niat dia. Kita tak tahu pasal dia sebenarnya entah dia daripada dulu memang mengidam kasut tu. Memang susah tu. Dia kuis-kuis kaki dia. Sebab cantik kasut dia. Memang saja topik tu nak mengata kasut tu. Susahnya nak dapat kasut ni. Kasut ni harga beratus. Lepas tu dulu-dulu langsung tak dapat. Bila dia dapat sekali tu dia macam nak kena post. Tapi the thing is, kita boleh actually tanya diri kita juga, kenapa kita nak post? Kalau kita betul-betul nak post tu, kalau kita dah tahu niat kita betul dah dibetulkan, okey, kita nak share ni sebab kita memang kata dari caption semua kita jaga apa semua, itu lain cerita. Tapi memang bila kita show off ni, sebenarnya Mimi pun sebenarnya tak berapa setuju bila kadang-kadang Mimi tengok orang yang show off, sebab kalau kita pun sebagai orang Islam pun kita diajar untuk jangan show off, sebab kita macam tak kisah pula orang yang tak bernasib baik, orang yang bukan salah dia tapi dah memang tertulis dia punya hidup tu tak adalah seberapa sempurna compared to kita. Tapi kita kadang-kadang kita rasa macam kita tak nak sedar ruang pasal itu. Tak ada, sebab yang itu kita kena sedar ruang juga. Sebab itu pun tak baik. Dan itulah sebabnya kita selalu tengok orang komplain pasal show off tu. Sebab kadang-kadang dia merasakan korang ni buat tak kisah je. Orang lain punya hidup ni tunggang langgang susah. Langsung makan pun susah. Tidur pun tak ada katil yang macam tu. Lepas tu kita tunjukkan kita punya kemewahan tu. Yang macam dia rasa yang bab-bab kemewahan yang berkongsi yang macam dia lebih menderma untuk menunjuk kebaikan dia dan dia juga menunjukkan kemewahan dia, itu yang rasanya keterlaluan. Sebab tak perlu. Tapi kalau bertabat, saya adalah seorang yang kalau coach boleh tolong saya adalah seorang yang terkesan kalau saya baca mesej. Okey, contoh. Mesej macam mana? Maksudnya kalau saya kau jangan depan kamera. Mesej saya kalau macam ada sebarang tanggapan yang bagi saya itu tak betul, saya memang terkesan. Saya rasa sejak saya agak terkesan. So Mimi duduk taklah. Sensitif. So kalau ada orang tulis sikit ke apa kan, saya memang sangat-sangat terkesan sebenarnya. Daripada dulu lagi rasanya. So saya sebab tu saya tak boleh nak show off. Sebab lepas tu bila datang DM, seorang komen sebagainya kan. Dan saya ni jenis baca ni. Aku jenis baca pula tu. Seronok pula baca kan. Tapi lepas baca tu geram pula. Terkesan. So saya tak tahu nak nasihatkan siapa. Nasihatkan orang kalau orang show off, janganlah komen yang macam patutlah lupa kita, patutlah tak datang kan. Okey, faham dah. Duit kan. Okey. Ya, mungkin coach Yana, sebelum kita pergi ke coach untuk jawab soalan daripada Sikir itu kan, mungkinlah kalau dari segi caption ataupun apabila post sesuatu, kalau dapat beli kasut baru macam Mimi kata dah lama sangat tertunggu-tunggu, berusaha keras nak dapatkan ni. Alhamdulillah dengan usaha keras akhirnya dapat membeli. Mungkin show off captionnya akan macam ni. Yes, kasut ni milikku juga, kau ada. Mungkin begitu dia akan kelihatan boleh dengan ekspresi muka awak tu. Kita macam show. Saya rasa sebab memang kita pernah baca. Sebab kita memang pernah baca benda tu. Agak-agak lah. Jadi mungkin apa yang Mimi cakap tadi dengan Sikir cakap tadi tu, dari segi kita post tu, caption kita, niat kita tu, kita dah boleh dapat tangkap berdasarkan bagaimana cara kita post tu. Betul. Dan mungkin daripada apa yang Yana kongsikan, Mimi dan juga Sikir kongsi. Sikir ada soalan sebenarnya kepada coach. Tak apa, saya boleh tunggu. Coach boleh bantu. Kalau SPM pun lambat Rizal keluar. Tak, sebab ini pula soalan ni. Tak apa, Dik. Kita memang sering kali mengingatkan diri kita untuk hidup untuk diri kita, betul? Tapi pada masa yang sama, kita pun rasa macam, saya ada tanggungjawab pada mereka yang mengikut saya di media sosial ataupun ahli keluarga yang lain. Jadi coach, bagaimana untuk kita dapatkan, nak kata balance pun, saya pun tak tahu ada ke balance itu, keseimbangan itu ada ke, wujud ke? Dia bila menyebut tentang pandangan manusia, bayangkan Malaysia pun saja ada 35 juta rakyat. Tambah dengan dunia yang ada bilion-bilion rakyat. Betul. Kita sukar untuk memenuhi apa orang sangka, memenuhi apa yang dia nak. Itu satu perkara kita pegang. Betul. Dan takkan mungkin kita boleh menggembirakan semua orang.
Dan yang paling penting, bagaimana nak menggembirakan diri kita, itu yang penting sebenarnya dalam hal ni bagi saya. Sebab kadang-kadang orang tak faham, kita hidup dunia untuk apa? Untuk ketenangan dan kebahagiaan. Apa saja yang kita buat untuk kita bahagia dan tenang, boleh buat. Tapi satu benda kena faham adalah apa had dia. Apa had dia. Sebab tu dalam agama sendiri pun, bila buat satu benda, jangan keterlaluan. Itu sahaja. Ini makan sebagai konsep wasatiyah. Kesederhanaan. Yang mana bila kita buat secara bersederhana, yakin dan percaya, apa benda buat kita buat pun okey. Walaupun orang suka ke tak suka, dan pada zaman sekarang buat baik pun orang tak suka, buat jahat pun orang tak suka. Betul. Sebab tu kalau kita nak mengambil kira faktor orang lain cakap apa, susah nak hidup kita ni. Betul lah. Nak berjalan pun susah. Nak makan pun susah. Nak mandi pun susah. Kau mandi, wangi je. Itu pun masalah. Itu je masalah. Sebab itulah hal tu perkara pertama. Sukar untuk kita penuhi apa orang nak. Sebab tu adalah satu perkara yang kita nampak. Bila kita nak berkongsi, paling penting kita kena kembali kepada persoalan dua benda. Pertama, niat kita apa? Adakah niat kita tu adalah untuk menyatakan bahawa apa yang aku buat ini ada kebaikan untuk orang lain, dan kalau orang lain boleh dapat manfaatnya, ambil. Betul. Ambil. Itu penting. Kerana bagi saya, kalau benda tu memang membawa kebaikan untuk orang lain. Contoh, kita menunjukkan bahawa dapat kasut. Contoh kasut yang baik. Kasut yang cantik. Kasut yang hebat. Tapi kita nyatakan bahawa aku buat benda ni dengan usaha. Dan selama ini aku buat, aku tak dapat, dan aku berusaha. Dan yakin percaya semua orang kat luar ada peluang dapatnya dengan usaha tu. Maksudnya niat menyatakan bahawa bagi inspirasi untuk memotivasikan orang. Itu yang terbaik. Namun begitu, kalau kita menunjukkan adalah untuk memperkecilkan orang lain. Kau ada? Macam caption tadi. Kau siapa? Macam kau. Mungkin boleh kongsi, tapi kongsi dengan apa? Dengan orang tertentu sahaja. So, close friend. Dalam media sosial kan kita dah boleh tentukan. Close friend boleh tonton. Orang yang tak faham tak boleh tonton. So, berbalik pada benda itulah saya nampak. Dan satu benda juga kita kena faham juga dalam dunia yang penuh dengan perasaan. Sebab manusia ni lain-lain perangai. Ada orang yang tak kisah orang buat apa pun. Asal orang tu macam Tuan Sikit, baca pun dah tersentuh hati. Yang ni dah hati ada taman kan. Dan tu itu mungkin kena berhati-hati. Sebab kita dah faham kita punya circle tu siapa. Circle siapa. Tambah kau selebriti macam muka selebriti belaka ni kan. Yang mana selebriti kita tak tahu siapa yang ikut kita. Yang ikut kita. Sebab itulah hal tu saya nampak bagi orang yang mana nak show off ni, tengok dulu circle dia. Dan circle tu dia nak jadi apa? Sebab tujuan akhir dia apa? Tujuan akhirnya adalah kita nak membawa manusia ikut kita tu untuk akhir jumpa Tuhan dengan baik. Itu yang kita nak. Sebab tu kalau hal tu, kalau dia buat yang terbaik, memang untuk tujuan positif, silakan. Betul. Baik, saya sangat-sangat setuju dengan apa yang Coach cakap. Dan saya nak baca salah satu komen oleh rakan kita di Facebook yang dihantar oleh Nur Harnani Haji Awang Kecil. Dia kata, bos saya kata dalam kerja kena show off. Baru orang tahu kita buat kerja. Saya tengah buat kerja ni. Awak pun live ni. Dia macam sengkap di situ. Betul juga. Kalau Mimi jadi dia. Ada betulnya apa yang dicuba sampaikan dekat situ. Tetapi Mimi, di hujung perbincangan kita ni kan, mungkin Mimi hujung ada lagi ke luahan hati? Mungkin Mimi, daripada tadi kita dah lihat dari sudut perspektif orang yang berkongsi. Show off ke tidak show off ke. Tetapi kita tak sentuh lagi tentang dari sudut orang yang menerima. Apa sahaja yang dikongsikan oleh orang lain tu. Bagaimana kita kan Mimi, menurut Mimi, kalau kita lihat orang posting kebahagiaan mereka, pencapaian mereka, apa-apa sahaja yang dikongsikan oleh orang lain tu, macam mana nak mendidik hati kita, lihatlah perkara itu dengan perkara yang baik. Itu memang kena ada positivity lah dekat dalam diri tu. Ini sesuatu yang kita kena praktis sebenarnya. Kalau selama ni bila kita tengok orang kita rasa teriri hati, tangkap. Catch yourself. Catch yourself that you are being negative right now. Biasa tu. Macam tu. Apa pasal negatif sangat hati tu? Jap. Cari jalan untuk nampak yang positive side pula. Itu adalah praktis sebenarnya. Dia bukannya something yang macam, okay, ada orang memang naturally positif. Mimi boleh cakap, Mimi jadi macam tu. To a point that bila orang kutuk Mimi pun, Alhamdulillah. Wow. Okay. Terima kasih banyak-banyak guys. Terima kasih. Macam tu kan. Dah dididik macam tu. Tapi sebenarnya bila Mimi fikir balik, kita kena praktis benda-benda macam tu. Supaya kita tak hidup dalam negativity. Sebab bila hidup dalam negativity, satu vibration yang sama dengan negativity ni adalah iri hati, jealous, dengki, murung. Tak nak orang berjaya. And the list goes on and on. Tak boleh tengok orang senang. Bila tengok orang tu senang, tak ada niat apa pun, dia je rasa macam, tak payah poyo lah. Tiba-tiba dia keluar perasaan. Itu adalah
benih benci yang ditanam. Okey. Rasa Jadi motivator tu. Jadi perlu didik Itu boleh hati. bangun dah kan. perlu dididik hati kita tu. Betul kan? Sikit, betul. apa kata sikit? Sedikit ringkas. Macam dengan ringkas sikit, kalau sikit post dekat sosial media tu nak nyatakan bahawa masih wujud lagi dalam industri. Itu yang Okey, pertama faham, lah. Bukan betul. show off Maksud lagi masih wujud dan masih berkarya. Itu maksudnya. Yang kedua adalah macam sikit berbeza sikit dengan Mimi. Kalau you tahu yang you nak show off, you kena tahu yang you kena terima apa orang lain cakap. Jangan lepas tu ada orang cakap you up. Apa mengata saya macam ni? Itu memang you cari. Sebab sekarang ni you tersalah sikit je, bisnes you boleh hancur, brand you boleh hancur, keluarga you pun boleh hancur. Betul. So pastikan kalau you nak show off, you ada kriteria-kriteria yang bagus lah. Sebagai kita yang penerima pula, macam sikit sensitif kan bila baca-baca macam tu kan. So bagi yang show off yang negatif tu, apa yang sikit lakukan adalah sikit mute-kan dia lah. Story ataupun apa, tapi tak unfollow. Tapi kita mute-kan sebab kita rasa macam you show off dan kita tak nak ada vibe tu masukkan kita. Kita faham lah. Kita faham, Relatable Kita lah. relatable lah. Baik, dan coach, banyak yang coach sudah kongsikan mungkin di penghujung ini seperti yang Yana tanyakan dari sudut kita yang melihat apa yang dikongsikan itu. Bila menyebut tentang manusia nak buat satu benda, selalu saya pesan tomak ninah dulu. Jangan sampai tahap kita buat satu benda tanpa fikir. Kenapa manusia tu ada masalah? Kerana dia tak berfikir. Itu Tomak saja. ninah tu kena ada pause sekejap. Kena pause dulu. Kena pause dulu. Kena berfikir dulu. Sebelum nak lakukan sama. Nak posting pun sama. Nak komen pun sama. Sebab bila kita berfikir, akan datang rasional. Isu manusia sekarang ni yang menyebabkan dia buat keputusan yang salah ataupun negatif kerana dia tak rasional. Dia nampak benda yang negatif saja tanpa melihat benda yang positif. Sebab tu penting adalah tomak nina dan belakang dada dengan apa yang ada. Macam saya suka dengan sikit kata, bila kita pula sebagai orang yang posting pula, bila dah post, kena bersedialah. Kena bersedialah. Positif akan ada, negatif ada. Berlapang dada. Yang penting adalah niat kita apa. Itu benda penting. Baik. Tapi saya tambah sikit, kalau bekerja show off penting. Saya setuju. Retweet 10 kali. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Coach, kepada Sikit, kepada Mimi atas perkongsian pada hari ini. Saya sangat-sangat suka sebab lahir daripada hati. Dan apa yang baik kita dapat daripada perbincangan ini, dapat sama-sama kita jadikan sebagai tauladan dalam hidup. Apa yang tak baik itu, kita tinggalkan di tepi. Kita akan berhenti. Okey, kita akan berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Okey, Naai.